Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Untuk hari ini kita baru saja menjalankan kejohanan akhir Monster Galaxy Card Championship 2025. Berbeza dengan tahun lepas, tahun ini kita ada lebih ramai peserta dan kita sajikan dua kategori berbeza, kategori junior dan juga kategori terbuka. Format pertarungan tahun ini berbeza dengan tahun lepas. Buat kali pertamanya, Monster memperkenalkan format pertarungan menggunakan deck bertema. Tema tahun ini, kita guna pack Cyclone Fury sehingga pack yang terkini iaitu pack Maker Strike. Selain itu, kita juga ada pelbagai jenis buff-buff menarik di sini. Antaranya kita ada buff Raipi KL dan juga Mecha Mato. Kita ada buff tabung haji dan tak dilupakan kita ada buff Jasmine, beras pilihan anda. Untuk tahun ni saya join sebab saya memang dah berminat lah dengan Monster Galaxy Card ni. Tahun lepas pun saya ada join juga. Jadi disebabkan saya join, tahun ni saya cuba lagi. Jadi harapan saya untuk mendapat champion ataupun tempat kedua. At least saya akan dapat emas lah. Monster Galaxy Card! Mulakan pusingan bersama! Semangat baru kini membara, kita bersama jadi juara, bersama mengembara seluruh angkatan. Saya daripada first game tadi kita bukan boleh agak lah, memang sangat-sangat mencabar, sangat-sangat sengit. Mencabar agak lah. Dia boleh tengok kad dia. Kad apa yang tak pernah nampak? Kad yang saya tak pernah pakai. Tu macam susah sikit saya nak faham. Kad apa, efek apa tu? Saya risau ni je. Takut opponent baru. So pengalaman baru nak guna ni susah agak lah. For those who don't know, this will be the final round for MGC Championship for the open and junior category, where the winner will be decided who will be going to the top 32 final. So we might never know who, but we're going to find out right now. Alhamdulillah, saya dah win streak panjang tournament hari pertama ni. Yang paling mencabar set keempat, Blazing Frost dengan Battle Crush. Game ni sengit sangat sebab tadi dah seri dah 4-4. Point yang last tu pun saya memang dah ingat saya memang kalah dah. Tapi tiba-tiba ada luck, saya menang kosong. Bangga dan gembira lah sebab dah tahu boleh masuk final. Tapi saya harap esok saya boleh menang final. Walaupun semalam delay flight, datang lambat, tak tidur malam, alhamdulillah 5 straight win, 4 Sabahan. Semua Sabahan mesti main game. Next target saya mau try untuk masuk ke final. Sebenarnya tahun ni saya mau lepas ke day tu je, tak sangka pula dapat 5 win straight kan. Monster Galaxy Card terbaik. Monster Galaxy Card terbaik. See you next round. Tahniah diucapkan kepada finalis kita untuk kategori junior dan open. Tiga berdua bakal juara akan bertanding di atas sama lain. Siapakah bakal juara? Kita tunggu dan lihat kesudahannya pada hari terakhir Monster Fiesta 2025. Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu.